doktor kontrak sejak 2023 hingga 2025. Kerajaan Madani meluluskan 1,500 jawatan tetap tambahan bagi menyerap doktor ke jawatan tetap. Termasuk pengisian tahunan, sejumlah 12,900 doktor kontrak telah diserap ke jawatan tetap. Sukacita diumumkan, kerajaan meluluskan seramai 4,500 doktor kontrak akan ditawarkan jawatan tetap tahun depan. 830 jururawat kontrak telah ditawarkan lantikan tetap tahun ini. Tahun depan, 935 graduan Institut Latihan KKM akan ditawar ke jawatan tetap. Kadar fee perunding pengamal perubatan am tidak disemak sejak 2006. Kerajaan bersetuju menetapkan semula kadar fee perunding antara RM10 hingga RM80. Sukacita saya umumkan, kadar allowance tugas atas panggilan etap yang tidak dikaji sejak 2011 dinaikkan sekitar 40%, dan ini juga rekod kerana kita mula dari 1 Oktober. Maknanya doktor boleh claim dari 1 Oktober. Ini jarang-jarang berlaku. Bila kita putuskan belanjawan, kita beri ruang kepada doktor yang bersusah payah bekerja, yang bertugas aktif dan sebagainya, dan kita awalkan ke 1 Oktober.